6, 7, 8. Cubit. Buka. Masuk. Cubit. Buka ke tanduk. Masuk. Bunga. Pusing. Lambung angin. Cubit. Buang. Masuk. Buka. Cubit. Buka. Masuk. Bola. 1, 2, 3. Buka. Cubit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka ke tanduk. Ampun. 1, 2, 3. Dalam menora ada cerita. Tapi macam mana struktur persembahan dia? Struktur persembahan dalam menora tu macam ni. Menora merupakan sejenis teater tradisional yang menggabungkan elemen tarian, nyanyian dan lakonan. Ia biasanya dipersembahkan dengan upacara keagamaan, perayaan dan majlis sosial masyarakat di semenanjung Malaysia seperti Kelantan dan Perlis. Walaupun ia kini jarang dipertontonkan secara meluas, struktur persembahan menora ini masih kekal dan lengkap dengan pembukaan, pertengahan dan penutup yang masing-masingnya membawa maksud yang tersendiri. Marilah kita bersama-sama telusuri satu demi satu bahagian dalam struktur persembahan menora ini dan memfahami bagaimana wajah ini terus dipertahankan sebagai simbol keindahan seni dan budaya. Menora ini dipercayai berasal dari selatan Thailand dan diperkenalkan oleh masyarakat Siam Kedah, Kelantan dan Perlis. Persembahan ini menjadi sebahagian daripada adat dan ritual masyarakat selain berfungsi sebagai hiburan rakyat. Setiap gerak, lagu dan alat muzik dalam menora mempunyai maksud yang tersendiri. Kesemuanya terikat dalam struktur persembahan yang penuh disiplin dan nilai budaya. Bahagian pembukaan dimulakan dengan upacara ke panggung. Dalam struktur menora, pembukaan ini berkait dengan segmen White Truth, iaitu upacara sembahun yang memohon restu dan perlindungan. Upacara sembahun akan diketuai oleh Tok Menora. Tok Menora akan memanggil semangat dan memohon restu agar persembahan berjalan dengan lancar. Bahagian ini juga menjadi tanda penghormatan kepada penonton dan roh persembahan. Seterusnya adalah bahagian pertengahan, iaitu bahagian utama dalam persembahan menora. Dalam menora, bahagian ini sering melibatkan elemen warai natrat, iaitu gabungan tarian dan nyanyian, serta leukoprakanton, iaitu kemunculan watak utama yang menyembah gendam.
Pada bahagian inilah lakonan, tarian dan nyanyian disatukan untuk membawa jalan cerita yang pada kebiasaannya bertemakan nasihat, pernumanan dan kebaikan. Sekali awet. Mu tak kenal ke siapa ambo ni awet? Oh, kenal raja kita. Tunggu. Kenal ke ambo ni raja awet? Iya, ku. Minta maaf, ku. Ampun, tuanku. Ni ambo. Jika begitu awet, silalah bawakan permainan tarian gilang gemilang untuk kita meraihkannya. Akhir sekali, persembahan menorah ini akan diakhiri dengan doa penutup. Dalam struktur menorah, bahagian penutup ini selalunya turun bersama segmen karbon, iaitu penyudahan cerita utama sebelum ritual pemulangan semangat dilakukan. Semangat yang dipanggil di awal persembahan akan dipulangkan kembali. Ia menandakan penghujung ritual dan penutupan persembahan. Struktur persembahan menorah bukan sahaja sekadar urutan babak, tetapi ia juga satu sistem nilai yang menonjolkan keseimbangan antara manusia, alam dan kepercayaan. Ia menggabungkan ritual, lakonan, tarian dan muzik melalui 4 bahagian utama, iaitu Wai Kru, Waraina Thread, New Kaprathon dan Karbon. Daripada keempat-empat bahagian ini, jelaslah bahawa menorah adalah sebuah warisan yang bukan sahaja menggambarkan estetika seni, tetapi ia turut mengangkat kepercayaan, ritual dan identiti budaya. Dengan memahami struktur persembahannya, kita dapat melihat bagaimana tradisi ini kekal hidup dan terus dihargai sehingga hari ini. Dalam dunia serba moden hari ini, persembahan menorah mungkin jarang dilihat. Namun, keindahan struktur persembahannya tetap hidup sebagai warisan bangsa dan budaya. Ia mengingatkan kita bahawa setiap bentuk seni tradisional ini memiliki disiplin, simbol dan nilai yang harus dijaga.